kau nak ni kan screen digunakan daripada laptop Tika kan ni dia tak ada ni. Okay. Kita akan hari ni training pasal employee benefits 101. Kalau ada apa-apa nak tanya ni dalam Zoom sound okey ke? Kalau ada apa-apa soalan nak tanya boleh tanya. Basically dan harap dibantu jugalah oleh Razi pun pernah close employee benefit juga. So kalau ada apa-apa yang silap ke ataupun ada macam hal ke boleh add on lah Razi. Employee benefit ni apa yang saya kerja hari ni adalah based on saya punya experience sendiri. Selama ini dah tahun keempat lah dengan company yang close employee benefit. Sebenarnya tak ramai klien satu je tapi dia renew every year. Tapi jaga betul lah kan, klien tak ramai tapi jaga betul. Tapi Alhamdulillah tahun ni ada pula paying klien yang datang. Okay. So sebagai permulaan dalam employee benefits ni ada dua package. Satu SME package, small medium enterprises lah, IKS. SME ni adalah beza. Yang kedua adalah tailor made punya package. SME package ni dia ada had lah dari segi bilangan employee dengan pekerja. Okay, dan juga package ni maksudnya dia dah siap-siap TO dah siap-siapkan dah package apa benefit dia, room limit berapa, dia ada beberapa plans lah. So setiap TO dia ada few plans, plan 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 kan. Nanti kita akan tengok plan-plan dia TO kan, cuma mungkin kita tak boleh nak mendalam sangat setiap TO tu apa-apa lah kan. Boleh? Ada gangguan. Oh okey. Record tak? Dah baru record. Jadi untuk SME package ni minimum 5 orang pekerja. Maksimum lain TO lain dia punya maksimum untuk SME package. Ada yang 100, ada 150, ada yang 200. Kalau macam AIA Flexi itu 200 employees untuk dia punya SME package. Tapi kebanyakannya TO 150 lah maksimum. So minimum 5, walaupun 5 orang tapi nasihat saya kalau boleh ambil 11 orang ke atas lah. Yang bawah pada 11 tu suruh dia tambah dulu pekerja. Macam ada je klien saya yang ni kan, saya kata tunggu cukup 11 baru push saya buat employee benefit. Sebab dia punya renyah tu macam kurang berbaloi lah kan. Nanti saya ceritakan tentang kerenyahan untuk yang bawah bawah 11 orang. Kemudian yang kedua package adalah tailor made package. Maksudnya tailor made ni company boleh determine sendiri room limit nak berapa ke apa, room limit, annual limit, semua tu dia boleh customizekan setiap satu benefit untuk staff dia. Dan selalunya tailor made ni kena at least 50 staff and above lah, at least employees 50 staff and above. Tapi kena selalunya. kalau bawah tu tak boleh lah. Tak semua TO macam tu. Ada juga TO yang dia still accept untuk tailor made walaupun tak mencapai 50. So yang ni macam nak kena tengok setiap TO lah. Sebab macam hari tu dengan Etika pun yang klien saya ni masa tu dia ada 15 je staff. Tapi Etika kata boleh tailor made tapi dia akan jadi mahal lah kan sebab tailor made. Boleh je customize tapi kalau macam STMP dia 50 baru dia boleh tailor made. Ada apa 50 ke atas. Kalau lebih 200? Lebih 200? Of course kena tailor made, dia tak boleh ambil SME package. Kalau katalah lebih 200, ribu-ribu tu memang dah tak boleh SME package, memang kena tailor made. So yang hari ni fokus kita yang untuk quotation semua ni hanyalah untuk SME package. Sebab tailor made ni memang kita tak boleh buat quotation dia. Memang kita kena email terus dekat setiap takkan operator sebab dia orang yang kena buat quotation tu based on client punya requirement. So SME package je yang kita punya fokus lah pada hari ni. So ini adalah jadual atau matrix benefit yang ditawarkan oleh takaful operators. Warna hijau ni maksudnya yang ada lah, yang available lah, yang diberikan oleh takaful operators. So kalau tengok takaful operators yang TXI Finance boleh offer sampai benefit ni ada 7 takaful operators. Okay. Yang TI je tak pasti produk dia tapi basically 3 ni masih ada semua sebab TI ni dia kena 50 pekerja ke atas boleh. So untuk most takaful operators ada semualah yang paling basic kan, group takaful yang cover desk dan juga TPD kan,
Lepas tu critical illness, GHS ni hospitalization and surgical, operation general and specialist ni yang pergi klinik tu lah, pergi klinik, walk-in, okay. Kemudian personal accident, kemudian adalah yang partial permanent disability. Untuk HMT dia cuma ada group term takaful sahaja. Dan dia ada dekat website dia ada group credit takaful. Group credit takaful ni contohnya kalau company tu dia bagi loan dekat staff dia buat loan. So dia boleh offer packagekan loan dekat staff tu, group credit takaful. Kalau staff dia meninggal, loan dia tak settle macam MRTT lah. Cuma MRTT ni bank yang offer kan, bank yang collaborate dengan takaful operator untuk offer untuk home loan. Tapi group credit takaful ni company dia bagi loan dekat staff dia. Lepas tu dia ada sekali group credit takaful ni kalau staff dia meninggal tak sempat bayar loan. Macam tu. Tapi saya pun tak explore lagi yang ni kan menarik juga tu. Kat company aja ni. Betul. Ini Kak Ida, Pinjam kalau kat GCT tu PSI untuk staff pengyong saja atau Tak, yang tu sebenarnya company apa-apa. Klien kita lah, klien kita yang corporate client, dia ada offer loan untuk staff macam loan rumah ke, loan kereta kan. So HMT boleh jadi the takaful provider untuk yang ni lah, takaful ni. HMT je ada. Ini sebab saya tengok kat website jugalah. So yang lain-lain mostly semua ada, cuma macam progress ni macam-macam lah lagi ada. Dia ada accidental, medical reimbursement lah, lepas tu employee kena income semua tu lah. Cumanya yang paling basic ialah yang 1, 2, 3, 4 yang paling atas tu, yang selalunya klien ambil. 4 yang atas. Kadang-kadang masuk yang dalam Pro GSN tu, kita kod pakai apps lah. Semua pakai Excel. 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 Semua AIA je pakai apps, pakai iPad. Yang lain semua pakai Excel. Nanti kita tengok Excel ni, cuma kita tak adalah sampai step satu nak buat kan. Cuma nak tunjuk macam mana cara nak buat quotation supaya semua orang boleh buat sendiri nanti. Okay, so next ialah ni sedikit features of EB product from setiap takaful operator. So kiri ni adalah semua takaful operator lah yang kita boleh offer. Yang tak ada kat sini cuma Zurich saja, sebab Zurich memang dia tak ada EB product. Itu apa yang saya check. Last 2 years je lah. Dulu yang pernah ada EB product, sekarang yang dah tak ada dah, dia orang keluarkan. So hanya ada 7 je lah ni. So belah kiri sekali adalah takaful operators. Kemudian kita tengok setiap satu kolom ni. Okay, AIA dulu. AIA dia ada 2 produk untuk SME package, A SME Platinum I dengan A SME Flexi I. Kedua-dua ni boleh put guna iPad. Kita punya iPost kan, iPost. Masuk dalam iPad tu, masuk password, pilih bahagian corporate kan, ada individual, pilih takaful dengan general kan. Pilih takaful, lepas tu pilih corporate. Lepas tu nanti akan keluarlah produk SME Platinum I dengan SME Flex I. So beza SME Platinum dan Flex I ni, Platinum ni lebih mahal sebenarnya. Flex I ni dia nakkan macam customize tapi dia dah siap dah. Kita boleh pilih nak bilik beratus ke apa ke, nak bilik kan. Dia Flex I ni nakkan macam customize tapi dia dah bagi siap-siap dah pilihan tu. Berbanding dengan macam takaful operator lain, dia dah plan satu, nak tak, kalau kau nak ambil bilik 200, inilah annual limit dia. Kau tak tukar annual limit lain. Macam tu kan. Tapi kalau macam SME Flex I ni, kita boleh pilih nak bilik 200 tapi kita boleh annual limit nak tinggi sikit ke. Lepas tu macam operation tu kita boleh pilih nak cashless ke ataupun claim ke. Dia fleksibel lah dari situ. Cumanya walaupun SME Flex I ni murah daripada SME Platinum, overall compare dengan takaful operators lain tetap paling mahal. Pasal tetap paling mahal. Tapi dia punya sebab dia ada app sendiri. Dia punya servis dia memang bagus lah. Bagus kan, memudahkan HR, memudahkan staff dan memudahkan kita sebagai advisor. Dia tak pakai third party administrator sebab AIA sendiri yang akan menjadi administrator untuk clinical semua tu. Dan juga dia punya kata yang bagus tu dia ni lah, macam HR akan diberi portal. So bila-bila HR nak update ada kemasukan pekerja baru ataupun ada pekerja yang resign ke apa, dia boleh update melalui portal saja. So kita just terima commission je bila ada tambah ni. Dan servis lah bagi hadiah tu kan, diary, HRP kan. Jadinya senang lah servis, bukannya staff yang angkat kita. Betul, itu berbeza dengan ethical lah. Ini tak jadi dah buat fire.
Lepas tu yang kedua Etika. Etika nama produk dia SME Care. So quotation dia menggunakan Excel. Dia je bagi Excel, tapi kadang macam nak kena email dia orang juga untuk verify. Kadang dia punya Excel tu update version, kadang dia tak nak bagi yang latest, dia suruh email dia juga. So kalau ada tu boleh, kadang-kadang saya pakai je yang Excel lama tu, macam tak jauh sangat pun beza dia. Dan kalau Etika ni overall memang contribution dia yang paling rendah, tapi benefits dia paling terbaik lah. So selalunya Etika memang menang lah kalau compare cost to benefit. Cuma service tu still questionable. Lepas tu STMB punya produk My Takaful Partner pun guna Excel. Yang ni Excel semua ni dia akan letak dalam repository lah. So macam STMB dia menggunakan third party administrator untuk clinical dan juga hospital. Ada 3 pilihan third party TPA, iaitu PM Care, My Care dan juga Medix. Kekurangan STMB ni, dia punya SME punya package ni hanya boleh pilih additional critical illness only, tak boleh pilih accelerated. So menjadikan plan tu mahal. Sebab dia additional, dia bukan tolak daripada death. Berbeza dengan kita boleh select. Kalau Etika yang lain-lain semua tu kita boleh pilih accelerated. So dia tolak daripada death kan. Jadi dia murah lah sikit. STMB ni dia orang hanya allow untuk accelerated CI hanya 50 pekerja ke atas saja. Kalau tak, additional je lah CI yang ada. Kemudian progress yang takaful, produk mereka SME at work. Quotation pun menggunakan Excel. Siapa yang dah attend onboarding memang dapat access kepada Excel tu. Anda akan dapat email kan, lepas dapat onboarding, dapat code semua tu, ada email, ada dia punya bank kat situ, ada training semua ada dalam video tu. Kan dia punya Excel pun ada dalam tu. Progress menggunakan third party administrator, PM Care. So kekurangan Progress ni dia tak ada outpatient general and specialist benefits untuk yang klinik-klinik, staff klinik tu. So dia collaborate dengan TPA. Maksudnya untuk yang outpatient and specialist benefit ni kita kena ambil ASO facility. Nanti saya ceritakan apa dia ASO, administrative service only. Lepas tu Great Eastern yang ni pun package dia complete lah, ada semua kan, apa untuk dia TPD, hospitalization, outpatient. So nama produk dia Get SME, pun quotation guna Excel. Dia ada 3 pilihan TPA, sama ada Complement, PM Care ataupun My Care. Dia tanya dekat apa nama Pak Is ni Pak Is GE tu. Tanya kat Pak Is tu, dia tanya yang mana satu recommended antara 3 TPA ni. Dia kata Complement lah. Last week DSLWP baru meeting dengan Complement. Pak Izaki. Pak Izaki. Itulah DSL ni ramai Pak Is, ramai confuse dengan Pak Izaki. So dia kata Complement lah yang dia recommended. Lepas tu ada Takaful Ikhlas. Takaful Ikhlas ni saya tak pernah buat sebab dia kena 50 orang staff ke atas. Jadi kena email dekat Takaful Ikhlas. Kan dalam website dia pun dia tak ada tunjuk apa produk dia kan, maknanya mungkin dia terus kalau dia popular dia tak ada SME above 50 only. Lepas tu yang akhir sekali nanti ada group term Takaful saja, kena email juga. So guna GPT only lah. Okay, next. Okay, so yang ni benda basic yang kena faham tentang employee benefits. Bila sebut employees tu maksudnya pekerja only tau, employees, bukannya kira anak beranak semua tu. So coverage untuk employee benefit ni kena check dengan company tu lah, dia nak cover pekerja saja ke ataupun dia nak cover pekerja dan juga isteri dan anak-anak, kan, employees yang dependent. So kategori employee age 16 to 64 years old, dan full time active workers. Yang ni saya tengok mesti Takaful operator semua sama lah, 16 hingga 64. Dependents adalah spouse dan juga anak-anak yang tidak bekerja. Yang ni ada setengah TO sampai umur 14, start pada 14 hari, ada setengah TO 15 hari start. Maksudnya bila ada staff yang bersalin, tunggu hari ke 14 atau 15 dah boleh register lah, tergantung pada TO. Lepas tu sehingga umur dia 18 ataupun 19 tahun. Atau kalau katalah dia masih belajar, dia tak kerja lagi, sampai umur 23 atau 24 pun boleh juga cover under employee benefit ni. So employee tu termasuk CEO, managing partner, semua as long as ni lah dengan directors mungkin yang siapa yang siapa yang kita nak cover under that plan.
So sebenarnya dia ada employees dengan dependents saja. So employees adalah employees only, dependents adalah spouse dan juga children lah, unemployed children. Kalau katalah company tu kata dia nak cover employees only, so don't need lah, dia tak perlukan lah dependents punya details. Kalau katalah staff tu dia nak cover seorang je anak, so dia bagi seorang je lah nama anak kan. Kita depends on apa yang company tu bagi detail kan. Kita tak adalah tanya ni anak ni apa, anak kandung ke tak, kita tak tanya benda tu sebab ni bukan sporadik kan. Lepas tu terma yang seterusnya kalau sebut members or covered members, maksudnya campur employees dan juga dependent. So macam tadi 50 employees untuk tak cover ikhlas tu employees saja tau, bukannya dependent kan. So jangan confuse sebab itulah. Sama juga yang minimum untuk SME kan 5 orang hingga 5 orang hingga 100 itu employees, bukannya dependent. So kalau campur dependent tu kita sebut members atau cover members, ataupun juga kita sebut headcount. Headcount tu termasuklah employees dan juga spouse dengan children lah. Okay, so for SME package, number of employees range between 5 to 100, 150 or 200. So kenapa saya kata tadi kalau employees kurang daripada 11 orang tu macam kurang berbaloi untuk kita policy leave ni, sebab kalau kurang daripada 11, maksudnya kalau employee tu 5 hingga 10 orang saja, setiap employee tu kena complete personal health declaration. Kena complete personal health declaration tu ya. Boleh tak kalau macam saya kata kurang berbaloi kan? Okey, sekarang dia ada 5 employee je, tapi saya nak minta persetujuan dia. Boleh cover 5 employee ni, tapi saya nak charge extra lah personal atas. Ya, sebab dia tak berbaloi kan? Charge fee lah. Boleh tu boleh, cuma ada satu lagi kesalahan. Okey. Okay, sekarang ni katalah kan, katalah TSIWP nak ambil CB ni ada 5 orang je kan. Hari ni nak sign up dengan TO, kena setiap 5 orang ni kena buat personal health declaration ni kan, declare kan. Lepas tu kalau katalah in future tiba-tiba TSIWP dah ada 21 orang, setiap 21 orang tu still kena isi PhD tu. So macam setiap kali better for the first time tu. PhD tu boleh ke nak tengok ada detail PhD form dia? Saya pun tak pernah minta form ni sebab belum pernah kena PhD. Dia ada form dia lah yang kena declare. So kalau katalah seorang tak lepas tu, kira the whole tak lepas juga lah. Tak lepas untuk PhD ni lah. Ya, health declaration ni PhD ni sama lah kan macam yang kita buat takaful biasa kan? Dia declare sakit apa ni semua tu kan. Itulah. Jadinya kita pakai komputer je kan? Dia ada form dia lah. So kalau waktu sakit kita kena pergi klinik untuk dapatkan dia punya report perubatan apa semua tu lah. Tapi saya tak kena tengok PhD tu apa sebenarnya soalan-soalannya, tapi lebih kepada nak tahu ada existing illnesses ke apa semua itulah. Okay. Jadi PhD kelecehan dia macam tu lah. Jadi kalau katalah first time ambil dah 11 orang. 11 orang tiba-tiba bulan depan kurang, katalah 2 orang resign. Yang tu tak apa, tak kena PhD. Ya. Dia masa first time tu kena at least 11. Tapi yang saya cakap tadi kalau nak kenakan extra charge, so kita terpaksa buat PhD kan, macam kita punya commission asing lah. Boleh kan? Je. Sebab kita kan memang elak charge fee kan. Pasal PhD boleh je. Sebenarnya kelecehan lah. Bayangkan tiba-tiba company kita berkembang. Tak tahu lah kan dalam setahun akan berkembang cepat tapi cuma kita kalau katalah tiba-tiba dalam tahun tu dia naik 21 orang tu kena complete PhD tu. Itulah kelecehannya. Aktif worker ni macam mana? Maksudnya dia bekerja lah, bukan dia bedridden ke dah koma tapi dia masih lagi bekerja kan. Staff 11 tu yang include sekali dependent ke? Tak, employee only. Kena tengok dependency employee only. Semua TO kan? Sebut TO lah macam tu ada dia PhD ni. Yang 11 tu. Kalau dia investor tidur, kita boleh ke masukkan dia dalam employee? Sebenarnya Shareholder lah. Dia director. Director boleh masuk. Kalau shareholder macam tu? Boleh juga boleh sebab tangan operator tak ada check point dia ni kerja ke tak kan, dia tak check point, cumanya requirement tu dia letak lah, bukannya macam employee yang kerja tapi still dah bedridden semua sebab company still kan. Contohlah tak kerja lumpuh contohlah kan. Tapi sebenarnya
TO hanya depends on list yang company tu bagi. Company masuk nama dia, kan bolehlah register. Ada apa implication tak? Sorry, ada apa implication tak? Dari sudut legal ke, dari sudut audit ke? Kalau orang report lah kot, tapi tak ada lah pula. Macam tak ada lah. Ada case ke tak ada case? Even kalau katalah bagi salah YC apa semua tu, dia memang accept macam dia as per je company submit lah. Asalkan bayar je. Saya bayar macam kan macam spouse ni kena legally spouse. Kalau dia letak nama kekasih gelap dia pun bukannya TO tu tahu. Dan dia kena legally spouse. Dan spouse ni kalau tengok ejaan dia tak ada S, so bukan spouses ya kan. Dia Abang Azmi jaga plan ni. Macam apa tu Azmi? Tiga, so satu sajalah. seorang saja. Okay, tadi macam you kata kan, kalau less than 11, katalah dia ada submit 9 orang. And then akan datang ada tambahan lagi 2 orang. So 2 orang saja kena submit PhD atau semua? 2 orang. Okay. Satu yang kedua ada, so far memang tak ada TO yang cover untuk parents lah. Dia cuma Tak ada ada spouse. dia spouse dengan children je. Setahu tak ada lah. Ada dalam ini tak ada, tapi yang dibuat secara tailor-made tu ada. Oh. Maknanya yang corporate lah. Oh, So ada. yang Dia besar kena lah lebih- macam company saya dulu, Itulah sebab I rasa macam pernah nama. Bagus. Okay. immediate family. Ingatkan dah tak ada dah. Tapi mak bapak je ada beradik tak? Exception lah yang tak ada Anak-anak. ni. Minimum 10 untuk health declaration pun berbeza ikut TO kan? Apa dia? Minimum 10 untuk health declaration pun berbeza. Apa tu setahunya macam FMB pun cakap Sebab ada yang 10 katanya ke 10 ke bawah kena buat medical check up. 15 lebih 15 baru health declaration, 15 ke bawah baru health declaration. Oh dia sampai 15 Ada ya. yang sampai 15. Yang tu company apa? Ingat. Mungkin lah kot AIA tapi kalau macam Etika dengan FMB ni lah belas lah. Rasa yang ikut tu. Mungkin lah kot AIA sebab AIA dia macam lain sikit. Minta kategori dia minta check up tu. Mungkin lah. Ya, aku check. Lepas tu okey, ini dia punya hari tu kan ada soalan ada waiting period ke tak? Okay. Jadi bila company dah sign up untuk EB tu dia boleh determine lah bila effective date dia. Jadi jawab soalannya ada waiting period ke tak? Untuk waiting period memang ada tapi ini saya tak pasti kalau yang ni semua sama ke tak sebab saya cuma pernah baca certificate through BSN dan juga Etika je kan. Yang lain tu saya tak pernah close. Tapi generally should be sama lah. So untuk general illness dia hanya cover 30 hari selepas effective date. Lepas tu yang untuk specific illness dia hanya cover 120 hari selepas effective date. Yang ni untuk GHS saja tapi kalau macam klinik ke apa semua tu cover dah lah. Kalau accidental ke cover dah lah. Ni untuk masukkan ke hospital. Masuk ke hospital, inpatient. So contoh kan company tu dia ambil EB dengan kita. Lepas tu effective date dia letak 1 Januari. So klien staff still boleh pergi klinik macam biasa. Cuma masuk hospital tu 30 hari baru selepas 30 hari baru boleh masuk hospital untuk general illnesses lah, demam ke apa semua tu kan. 120 hari barulah untuk sakit itulah specified illnesses dan jantung dan ke apa semua tu lah. Dan satu lagi contoh kan company tu memang dia dah effective date 10 Januari, tiba-tiba bulan Mac ada staff baru masuk. So dia baru enroll staff tu dalam enrollment tu dia letak effective date 1 Mac. So samalah untuk staff tu kena start 30 hari lah. Bukan Dia bukannya ikut company tu bila, dia ikut setiap staff tu bila effective date dia. Bila effective date setiap staff tu. Okay. PTB ni tak tahulah akan start balik Untuk renewal selalunya tak ada waive, selalunya TO akan waive. Selalunya untuk waiting no waiting period for takeover cases, no waiting period for renewal cases. So untuk dia tak tak mute kamera mute. Hanan tu dia. Boleh. Okey. Kaedah yang kena mute. Dah. Apa ni? Okay, so apa yang untuk takeover cases tu, takeover cases tu maksudnya sebelum ni dia ambil tak apa ataupun insurans yang company lain, lepas tu
this TO nak counter apa kan, nak dapat, so dia nak ambil this client, so dia boleh lah offer waive untuk waiting period tu. Cuma macam untuk AIA take over claim cases, dia hanya set untuk 25 employee and above je AIA. Kalau staff Perlu baru, dapatkan kalau staff baru, Staff baru kena start juga lah waiting period. perlu dapatkan release letter dari previous agent. Tak perlu. Tak perlu. Dia macam contoh kan, macam mana kan, sebab saya yang Pro BSN tu kan. So bila yang Pro BSN tu, dia akan minta yang kita punya list of employee masa kita submit dekat ketika last year. Dia akan minta yang tengok sama list. So kalau dia nak tengok orang tu orang yang sama. Macam bukan kita selit tahun ni, kita selit sebab kita nak bagi dia waive waiting period kan. Itu sebab different TO. Tapi kalau yang sama TO dari Sama, tak ada. dia tak ada, tak kisah jugalah kalau sebelum ni ambil dengan Tak perlu release. take over. Dia tak ada release macam cedera. Tak ada. Dia tak ada. Dia terus, dia cuma tapi dia kena bagi ni lah. Tak boleh sedang apa dia nak ni lah schedule of benefit yang TO dulu bagi, dan juga claim history. Dia nak claim history untuk 3 years. 3 years. Sebab benda tu akan determine berapa contribution fee yang dia nak bagi. Okay. So apa information yang diperlukan? Sorry, untuk health HS apa surgery? Hospitalization and surgical. Kalau untuk death tu ada waiting period? Yang itu, yang death tu tak ada, tapi untuk TPD ada. TPD dia ada syarat dia tak boleh dalam period tahun yang lepas dia maksudnya dia sihat, dia tak ada macam existing penyakit untuk cover CI dan TPD. Ada waiting period, ada. TPD ada, tapi TPD death tak ada. ada. Death terus Death cover. saya tak ada nampak waiting period. Tapi Tak ada. kalau macam CI dengan TPD ada. Tapi lain tak operator lain dia punya ni lah mention dia. So macam kalau macam USN kot dia mention, dia kata yang TPD ni tak cover kalau last year orang tu dah memang ada penyakit yang penyakit yang tertentu lah, dia tiba tahun ni TPD lah. Existing illness macam tu lah. Dia mention lah. waiting period dia berapa? TPD kalau klinik boleh. Apa dia? Waiting period dia berapa lama kalau tu? Tak, setahun. Maksudnya last year dia Oh. memang setahun. Dia mention. TPD setahun, CI Dia pun setahun. mention 12 months. Sorry, tadi CI 12 months tu tak ada. Yang ni untuk TPD lah. Yang untuk apa? Yang CI tadi kan? Yang CI kalau tak silap 6 bulan kot. Dia hanya untuk HS kan? Yang ni yang untuk period business lah. Macam Puan tadi tahu hanya untuk Pro PSN sajalah. Yang lain-lain tu? Yang saya baca dalam prescription macam tu lah. Yang etika dia tak mention. Dia tak mention 12 bulan tu. Yang tu TPD. Tapi tu CI ada. Boleh tak ingat. Dia dekat dalam template tu kan tak tulis. Kena baca bila dah keluar kontrak. Dia detail dia. Apa dia? Detail dia lah. Detail dekat situ. Tapi kalau take over case, sama juga kan kena waiting period? Tak ada. Take over case tak ada waiting period. Tak Dia ada. wait. Untuk semua benefit tu tak ada. Tak ada waiting period lah. Kiranya macam seolah-olah macam dah bermula lah kan. Ya. Maksudnya yang waiting period tu hanya untuk new business sahaja. New business. Kalau sebelum ni New dia business dan new employee. New business dan employee. New business dan new employee yang kita baru register kan, baru masuk. So, maksudnya new business tu memang sebelum ni dia tak pernah ambil apa-apa. The company tu tak Betul. pernah ambil apa-apa. Tak. Kalau dia pernah, dia tak pernah ambil apa-apa. Betul lah dia tak pernah ambil apa-apa lah yang bukan take over case. Sebab kadang ada juga yang tak nak take over. Contoh macam AIA kan dia minimum 35 employees baru dia nak willing to take over. Kalau tak, dia tak nak take over. So take over ni kena willingness of the new staff operator jugalah untuk nak take over. Kadang-kadang dia tengok claim record tu kan. Kalau claim teruk, banyak claim, dia tak nak juga take over. So mungkin dia boleh ambil juga sebagai new business tapi start Betul. waiting period lah. Macam Betul. tu lah. Okay, Faham. Sorry Kak Ida, kalau back balik satu lagi. Kalau sorry, Mana? yang ada produk. Produk.
Kiri lagi kot. Ni yang first kiri lagi satu kot. Kalau yang ni boleh tahu ke waiting period untuk setiap produk ni? Oh, Macam secara kali lalu ke atau macam yang kita boleh expect lah. Macam nak kena check lah. Aku tak letak. Apa kan, kita tak letak lah. ada yang tak Boleh dah check. Cuma macam PBSN yang close baru-baru ni, tak ambil lah yang produk-produk Bawah tambah tu kan? kali. Ya, tak ambil lah yang tu. Cuma ambil yang apa 3 atas ni je. Kan, yang macam apa, itulah. Selected je. So, tak adalah polisi tentang tu kan. tak ada info. Betul. Maksudnya siapa yang close, dia Share. kena share. Supaya Share kita dia punya punya info link dia bertambah. belakang kan? Itulah, insyaAllah nanti kan boleh lah kan bila apa, boleh lah kot buat ada apa info yang macam tu kan. Penting juga info tu pasal duty period. Okay, so ni pasal duty period. Jadi untuk kalau ada client approach nak ambil true benefit, apa information yang kena minta, patutnya kena ada di sini untuk apa schedule benefit. So minta employees punya full name, apa dia punya NRC atau passport kalau kata foreigners lah, dia of birth, designation, dependent pun apa sama juga, nanti saya tunjuk contoh Excel format dia tu. Cumanya kalau katalah dia take over business, dia take over cases, kena bagi schedule of benefit daripada tekan operator yang lama, dan juga apa 3 years claim history. Kalau kata dia baru 2 tahun, bagi je lah 2 tahun kan. Kadang-kadang setengah kami tak nak bagi. So bila tak bagi tu macam susah sikit lah sampai apa TO baru nak counter apa harga ke apa kan, sebab dia tak tahu ni claim banyak ke kurang ke, macam tu lah. Yang lain memang nak perlu masuk kan history tu kalau ada kan. Apa dia? Kalau Kalau ada dia lah. ketika dia tak payah kan. Wajib lah. Ya apa minta juga sebenarnya. Kalau kata Tak untuk kira quotation tak perlu. oh, kira quotation tak perlu. Cumanya nanti bila kita boleh kira quotation, tapi kita dia nak counter offer ke apa ke. Especially kalau corporate ke apa, kalau dia lagi ada orang nak schedule benefit. Dan kadang-kadang macam kita boleh buat quotation tu. Cuma ni kalau dia tengok claim tinggi, dia akan loading pula. Dia akan cakap loading kat situ. Boleh tahu siapa kat belakang first time tu? Dalila. Ya? Dalila. Dalila? Daripada mana? Bila Daripada Genesis baru. Oh, dia baru masuk baru first day. Oh, okey. Baru dia berapa? pergi bagi ke depan kenalkan. Ada apa Farkam eh? Haziq. Siapa? Oh, Haziq. Oh, okey. Itulah saya tengok ingatkan siapa tadi. Apa itulah hari ni terus apa training. Apa nanti kan apa sesi-sesi yang lain. Okey, so inilah information yang kena minta. So once dah dapat tu, kita kena kelaskan employee tu ikut kategori. So dalam ED ada 3 saja kategori. Yang first one EF. EF tu employee and family. Maksudnya kalau employee tu dah berkahwin dan ada anak-anak, dia jadi kategori employee and family. Kalau employee tu dah berkahwin tapi belum tiada anak ataupun memang dia tak nak cover anak ke, so dipanggil ES, employee and spouse. Kalau employee tu bujang, single, ataupun company tu dia tak nak cover dependent, so jadi EO lah semua, employee only kan, orang yang dia nak cover. Okay. So kita tengok contoh Excel macam mana nak determine tu. Screen sharing is off. Okay, good. Okay. So ni contoh template Excel lah. Yang ni tak boleh post kat social media sebab IC tu IC betul, nama je saya tukar. IC tu IC orang yang betul. Sebab nak orang mudah. Okay, sebenarnya klien akan bagi part ni je, nama kan, relationship with employees, apa date of birth, ID number. So kalau macam ada IC ni, tak apalah, date of birth tu kita memang dah tahu daripada IC dia. Tapi kalau foreigners,
memang pasport ni kita tak tahu date of birth dia kan, jadi kita perlukan date of birth dan juga dia punya jawatan dia lah. Okay. Dan dalam sebab klien saya ni memang ada foreigner, so kena letak kolom nationality lah. Kalau kata dalam kita semua Malaysia, faham je lah kita semua Malaysian. So klien hanya bagi part ni saja sebenarnya. Kan A and B ni kita tak payah kira pun tak apa, sebab bila kita masukkan dalam Excel tu dia akan calculate umur. Cuma macam dulu, macam last year, ada yang quotation masa dengan company lama, so tak boleh nak buat quotation dengan apa ProBSN ke, tak ingat masa tu. So saya kena kira manual. Saya kenalah tengok umur dia orang sendiri. Lepas tu AMB ni pun macam lain takaful operator, lain dia punya range umur tu. So ada setengah, kalau AIA dia tak ambil AMB, dia ambil umur pada tahun tersebut. So kena baca betul-betul kan umur tu apa dia kan, adakah umur dia pada tahun itu ataupun age next birthday. So kalau macam takaful operator lain mostly AMB. Jadi untuk setiap ni macam ni memang saya buat lah border ni kan nak menunjukkan ni satu family. Jadi setiap satu family ni kita kena labelkan ataupun letakkanlah kategori dia. Macam yang ni dia ada employee, ada spouse dan anak. So dia kategori apa? EF tu EF. EF. Betul lah. Kan, so kita kena, sebab kita kena kira nanti berapa ramai EF, berapa ramai ES. So yang macam ni dia ada husband and wife je. So ES. So in the future katalah selepas 10 bulan dah bersalin, kena tambah boleh dan tambah kategori lah. dia pun berubah. Yang tu kita kena ambil kat takaful operator lah. So setiap takaful operator ada dia punya cara dia untuk nak buat pertambahan employees lah kan. So yang ni EF lah, employee and family. Employee and family. Employee and family maksudnya ada employee, spouse dengan anak-anak. So yang ni sebenarnya saya dah warna kan, siap employee family tu warna hijau, yang spouse tu warna kuning lah, senang tengok. Actually sebenarnya kalau klien bagi tak adalah warna ni kan, dia kosong lah. Tapi kita lah yang kena adjust kan, kena belilah. Sebab bukan Excel ni yang kita kena hantar kat Excel ni kita kena hantar kat TO kalau TO yang buat quotation tu. Tapi kalau kita buat quotation sendiri, tak adalah kita perlu hantar. Still ada kena jugalah, TO akan minta juga nanti. Tapi yang ni untuk Excel ni, sebab tu kena buat Excel untuk kita boleh nak masukkan data-data ni. Juga dah, kalau satu Excel boleh hantar ke company berbeza ke macam mana? Boleh Boleh lah, senang kerja kan. Betul. Cuma kena alert kat age tu je lah kan. Age, age ni sebenarnya tak perlu, sebab kalau buat pakai Excel dia memang dah kira dah age kan based on date of birth. Yang ni sebab saya letak ni sebab dulu saya kira manual untuk ProBSN kot. Jadi daripada ES, EO, ES tu kita kena total up berapa ramai yang employee only. Ada 2 orang staff je employee only. Berapa ramai yang employee dengan spouse, ada 2 orang staff je. So yang ni total employee 14 orang. So kena make sure lah, kena double check betul tak cukup 14 kan. So ada seramai 2 orang, ada 2 orang staff saja yang employee only, maksudnya yang bujang. Lepas tu ada 2 orang staff je yang tak ada anak-anak, dia ada employee dengan spouse je, dia ada 10 orang staff yang employee dengan family. Sebab benda ni yang akan determine contribution fee untuk group hospitalization. Lepas tu nak tanya, kata tak ada 200 staff. So 200 nama. good lah. 200 tak lama lah. Tapi komisen tinggi. Nak assistant kan? Assistant kan? Saya boleh kerja. Saya boleh tolong buat kerja. Sanggup. Tapi list ni HR dia yang bagi tak? List nama HR bagi, tapi yang classification EF, EO kita yang buat. Kalau HR dah tolong buat, tak apalah, bagus juga. ES tu employee self. Employee spouse. Spouse. ES spouse, EO employee only. Betul lah macam ni kan, Sabri Yunus dengan wife dia je. Sabri Yunus dengan wife dia je, ES dia tak kawan anak. So EF je.
Jadi kita lepas tu kita buatlah summary kat sini, kira sendiri. Kiranya Excel ni yang kita yang buat lah kan. Lepas tu yang ni just untuk check balance lah, berapa ramai employee, berapa ramai staff, berapa ramai charge. So ada 52 orang total headcount. Close up case lah dia. Ini memang real case yang renewal tu lah setiap tahun. Cuma tu lah nama je lah ubah, IC semua betul lah. And then there will be another classification of benefit lah. Yang nak ambil what they call it, itulah benefits yang mana satu tu separate Betul. file. Itulah nanti nak tunjuk. Soalan. Okay. So itu cara isi bila kita dapat Excel, begitulah cara untuk isinya. Kemudian tu dari sebab kita kena buka banyak-banyak window. Ada soalan orang tanya tadi tu. Oh, ada soalan ke? Dia tanya TO mana? Kita kena bagi apa? Semua TO sama kan? Oh, yang Excel tadi memang start bagi. So